Andai kata tokong pun sekalipun ataupun surau pun sekalipun, dia nak claim lah. Maksudnya dia dah wujud 130 tahun yang dahulu ke ataupun berapa tahun yang dulu ke, sebenarnya tempoh usia suatu binaan ni, dia bukannya orang kata alasan ataupun hujah yang konkret ataupun automatik untuk halalkan kedudukan tu. Maksudnya status tanah tu kalau memang kata haram, maksudnya tidak didaftarkan sekian-sekian, dia tidak jadi alasan lah. Sepatutnya okey, kalau dia nak kata 130 tahun kan, maksudnya merdeka kita ni dari penjajahan British apa semua, dan kita merdeka, dan kemudiannya kita ni diuruskan dengan sistem pentadbiran ataupun undang-undang hukum kanun tanah sebagai contoh kan. Dan dekat situ sebenarnya bila adanya hukum kanun tanah dan semua rakyat, semua kaum ni dia tertakluk kepada undang-undang tersebut kan. Dia tidak orang kata usia binaan tersebut 200 tahun, 130 tahun ke apa ke, dia tidak terpakai dah. Maksudnya dia ikut kepada undang-undang tu.